Duit koyak ni buat apa? Bagi yang ni dah lah. Aduh kau. Baby, dah bayar ke? Belum. Sekarang ni kau siapa? Awet aku kan? Pergilah bayar. Oh ni orang ramai macam ni. Pergilah bayar. Kau pergi sana nanti order dengan aku satu lagi macam ni. Ni kau punya kan? Nak kongsi dengan aku pula. Cik, macam mana? Kau ni pagi je lah. Aku nak pakai kereta je pun. Aku kalau ada tak ada nak pinjam kereta. Aduh. Kau cakap kau sayang aku. Ni ada minyak ke tak ni kereta ni? Tak ada. Bagilah duit dah. Tak ada kereta engkau. Takkan aku nak isi kereta engkau kan? Kau bagi aku duit koyak ni buat apa? Kau bagi yang ni dah lah. Aduh kau ni kan. Kau balik naik Grab kejap lagi. Aku tunggu member aku ni. Aduh banyak bunyi lah kau ni. Ya, kejap lah. Keluarlah, memang aku sampai dah ni. Pinjam kereta pun susah. Aku kalau ada kereta, tak ada nak pakai kereta kau semua. Kenapa dia tampak I ni? Kenapa pula dah? Aku tunggu 2 jam tau. Aku tahulah kereta kau nak datang ambil aku. I tak larat lah Asyik kena marah je. Kita putus lah. Ya. Putus? Ya, I minta maaf je. I minta maaf kan. I janji I tak buat dah. Sakit. Sorry tau. I minta I janji I tak buat. Jom kita pergi makan. I minta maaf. I minta maaf tau. Sakit ke? Sakit lah. Minta You selalu macam ni tau. I janji I tak buat dah. Janji? Ya, sumpah I janji. Yan, I sebenarnya nak pakai duit sikit. Sebab motor I tu sekarang ni ada tayar je. I nak masuk dia punya tank semua RZ I tu. You ada duit tak? I nak pakai. Nanti I janji I bayar balik. I ada. Tapi tadi I keluarkan 200 je. Nanti I bagi lagi. Boleh. Terima kasih. Nanti saya ambil lagi kat bank. Okay. Masih sayang you. Sayang juga. Kau tengok apa? Bayarlah. Kau ni. Kau bayarlah kawan-kawan punya sekali. Mana ada duit ni? Bayarlah. Jadi awak tak nak saya susah. Agak-agak lah dia tahu kereta baru tangan ni. Patah ni kau tak mampu ni nak bayar ni. Aduh kau ni. Kau nak makan mana sekejap lagi? Mana? Sayang. Dolly. Tasya. Macam mana you? Tak kena? Tak. Tak kena. You kena. Berapa? RM7,000. RM10,000. I tak nak dengar apa-apa. I nak kunci kereta I sekarang. Apa? Sini. Rolex. Kau pun boleh tahan bagi dia Rolex. Lagi? Apa lagi? Duit. Tak ada lagi. Aku nak duit tu malam ni juga. 17,000. 10,000, 7,000. Saya tak ada duit lah. Macam mana pun aku nak kau bayar juga malam ni. Kita go. Dari atas sampai bawah. Adik muda. So sekarang aku nak kau buka semua ni. Aku nak sekarang.